Pada 2017, era Najib Razak menyaksikan kelahiran East Coast Rail Link (ECRL), projek kereta api ikonik sepanjang 665 km yang menghubungkan pantai timur ke pantai barat, memendekkan masa perjalanan dari Kuantan ke Putrajaya daripada 7 jam ke 4 jam sahaja. Dilancarkan dengan kos RM55 bilion sebagai sebahagian daripada Belt and Road China, dengan kontraktor utama CCCC membawa teknologi canggih. Namun gelombang politik 2018 menangguhkannya akibat tuduhan mahal berlebihan dan kaitan 1MDB sebelum dirunding semula pada 2019 dengan kos turun ke RM44 bilion dan komitmen China yang teguh melalui pinjaman 85% dana dari Exim Bank mereka. Tanpa gangguan politik, ECRL boleh merevolusikan ekonomi dengan mendorong ekspor sawit, mencipta ribuan pekerjaan dan menaikkan GDP sebanyak 2 hingga 3% di mana China bukan sahaja membina tapi juga membeli lebih minyak sawit kita serta menarik pelaburan, menjadikannya jambatan strategik yang mengelak kebergantungan pada Selat Melaka. Hari ini, ECRL bergerak laju menuju siap pada 2027 dari impian Najib ke realiti bersama China. ECRL bukan kereta api tapi enjin kemakmuran Malaysia.